Assalamualaikum, selamat pagi semua, apa khabar? Pagi ni saya nak melepaskan pokok durian yang saya sambung ranting bahagian sini hari tu. Ni namanya teknik sanding ranting, di mana pokok musangking ni saya nak ambil dia punya ranting ini untuk jadikan pokok yang baru lah. Biasanya saya buat lebih kurang 1 bulan lah, 1 bulan macam tu. Macam ni bukan musangking yang ini daripada batang pokok yang asal ataupun pokok biji. Ni tengok daun tahu. Sekarang dah cukup 1 bulan. Tak ada gunting lah pula. Alright, dah pun dilepaskan. Sekarang kita nak pindahkan pokok ni. Dekat kiri kanan dia. Letak sini je. Letak sini. Sekarang ni kita dah pindahkan daripada ranting tu. Yang atas ni musangking, yang bawah ni pokok biasalah, pokok durian biji. Jadinya nak tahu ianya berhasil atau tidak, sekarang pagi kan. Okey, jadi bila waktu petang nanti, sekiranya daun dia ni semuanya macam itu, okey, mana jadi macam itu, bila petang nanti dia layu lah. Itu bermakna tak menjadi. Tapi untuk confirmkan dia, memastikan betul dia memang tak jadi, adalah pagi besok. Apabila pagi besok, daun yang turun ni dia takkan tegak macam ni. Dia takkan tegak. Dia maintain, dia kuncup macam tu kan, layu. Maknanya gagal. Sambungan kita ni gagal lah. Itu je. Sebab dah silap saya adalah dia terlalu besar. Saya takut sambungan dia ni tak besar lah, tak banyak yang bersambung. Biasanya dia sikit je dia sambung tu. So saya nak ikat dekat sini sikit supaya dia tak patah lah. Ni atas ni musangking lah, bawah ni durian biji. Ini teknik kita membuat anak pokok lah, cara amatur lah, yang cara yang paling mudah. Kalau tak jadi, video ni tak keluar lah. So saya akan update lagi untuk pagi besok. Saya akan sambung video ni nanti. Okay, Assalamualaikum semua. Tengok nanti besok.